Ada sepasang suami isteri yang bekerja dan berkongsi dalam perbelanjaan rumah tangga. Contohnya, isteri bayar seorang kereta, suami bayar seorang rumah dan lain-lain belanja, termasuk belanja dapur dan anak-anak. Oleh kerana isteri tanpa pengetahuan suami sering memindahkan wang 50 riyal dari akaun suami ke akaun simpanan melalui online banking system. Apakah hukumnya saksi berbuat gitu? Apakah hukumnya sama dengan mencuri? Baik, bini dia ni selalu ambil pindah wang suami tanpa izin, tanpa pengetahuan. Online ni kan. Dia tahu yang buat akaun suami. Payah apa? Dia ni canggih. Dulu kena pergi di bank. Dia ni dah ayah. Buka laptop, buka iPad, buka Galaxy. Masuk ke Maybank apa semua, akaun. Dan nombor akaun suami ada. Dia boleh masuk tak? Boleh lah. Ketek. Laki berok. Dah 2 minit. Pindahkan RM10 ke akaun dia. Boleh tak buat itu? Boleh tak? Boleh lah. Ketek. 50 ya kali berok. Jawabnya tetap haram juga. Tak boleh. Walau online, tak boleh tanpa izin. Cuma saya nak khabar suami isteri tak wajib kena belayar rumah sewa apa semua atas suami belaka. Tak mampu, jangan kahwin. Faham tak? Ataupun minta isteri bantu. Isteri tak wajib, sunat bantu. Ini salah ni. Isteri bayar rumah, suami bayar kereta. Tapi sama-sama reda tak apa. Jangan paksa isteri. Kerana dia hak ni wajib atas suami. Mereka isteri tu kata, tak apalah saya tolong bantu. Boleh. Kerana ramai suami yang paksa isteri dia. Sehingga isteri dia potong sebahagian gaji untuk bayar. Apa nama suami? Suami kena bayar semua sekali. Faham? Curi ni macam kita khabar sok dah lah. Biasa benda ni. Tak usah marah lah. Cuma kalau kita pandai, kita online balik, ambil balik ketak. Dia gitu. Jangan kerana dia berakhir curi. Bahasa kita sabar sama dah kan. Bila aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin, jangan suka sangat. Mana aku telah bertingkahlah dengan seorang perempuan yang banyak sungguh songeng kayak gitu, yang akan ketek piti aku, yang akan mitok piti sokmo, yang akan macam-macam benda, yang akan ukit gitu begini, yang akan marah, yang akan cemburu, yang akan macam-macam. Jadi kita faham dah, jadi suami tak apalah. Yang isteri itu hakikatnya Pirate of Caribbean.